Okey, Assalamualaikum kepada yang menggunakan board ADV4 atau ADV3. Okey, board yang seperti ini. Okey, untuk yang siapa yang daripada Mechabotic. Okey, so macam mana kita nak sambungkan microstart. Okey, so kita dapatkan microstart dan juga kabel. Okey. Okey, so macam mana kita nak sambungkan, anda boleh sambung di bahagian sini. Okey, nampak kat sini. Okey, actually ini pin adalah pin untuk kita gunakan microstart je semua. Okey, tapi sebabkan kita gunakan microstart je microstart daripada Cytron, akan ada perubahan dari segi dia punya kedudukan pin. Kalau kita tengok di sini, okey, kat sini kita buat S negatif positif. Okey, tapi di sini adalah dia macam terbalik lah. Kalau macam ni pun dia jadi S positif negatif tu terbalik. Okey, so apa cara kita perlu buat? Anda perlu sambungkan kabel sini, tapi anda perlu buat sedikit modifikasi. Okey, contohnya di bahagian sini. Okey, contoh sekiranya ada cucuk macam ni. Okey, anda boleh nampak dekat sini hitam akan bertemu dengan positif, negatif akan bertemu dengan positif atau merah lah. Okey, so maknanya kat situ tak betul. So kita akan buat swapkan kabel ataupun pin di dalam bahagian ni. Okey, caranya adalah gunakan pisau. Okey, saya akan congkel dan keluarkan dia punya besi dia. Okey, saya keluarkan satu. Okey, ini keluarkan dua. Okey, sebab apa kita tukar ini? Sebab penyambungan kabel ataupun polariti untuk positif dan negatif terbalik. So kita kena betulkan dahulu. Okey, contoh kat sini saya sambung letakkan yang hitam di tengah dan yang merah di bahagian luar. So jadilah positif, negatif signal. Alright. Okey, so saya sambungkan sini. Okey, saya sambung kat sini. So kita dah check balik, betul tak? Okey, positif bertemu merah, negatif bertemu hitam, S bertemu dengan putih. Okey, so maknanya sambungan kita dah betul. Okey, barulah kat sini kita gunakan, kita kena ikut juga. Maksudnya hitam akan bertemu dengan ground ataupun kosong. Okey, merah bertemu dengan positif, signal bertemu dengan S. So ini adalah basic wiring yang mana kita sambungan kita perlu betul, polarity kena betul. So jangan terus pasang untuk board untuk board ni je lah. Tapi kalau untuk board lain, pastikan anda check dahulu negatif, positif dan juga signal. Okey, sambungan kena betul. Okey, so siapa yang nak pasang sini, so dia akan pasang macam ni lah. So anda boleh kemaskan, letak di mana yang sesuai. Okey, dan itu kita boleh try. Okey, so cara macam biasa, kita akan on dahulu. Okey. Okey, kita tekan, kita tekan 1, 2. Okey, sepatutnya dia dah bergerak lah. Okey, so kat sini kita tak sambung motor. So kita anggap dia bergerak dan kita set stop. Lampu dia akan blinking lah. Okey, alright. Okey, so sama juga cara kita nak bind. Okey, kita on dan kita tekan on. Okey, dia blinking dan kita bind. 1, 2, 3. Okey, ulang semula. 1. Okey, terus start. Tekan itu, terus start. Automatik dia akan start dan tekan 3 untuk stop. Okey. So kode ini kita akan siapa yang gunakan robot ni lah biasanya dia akan dapat. So untuk rujukan lagi lanjut, kontak kami lah. Okey. Dan juga kepada siapa yang ingin mengupgrade ataupun menukar board yang terbaru. Okey, so kita ada board yang baru kat sini. So ada dia punya board yang terkini lah, yang mana all in one, yang mana board ni sesuai untuk digunakan untuk ni 1 kilo dan juga 3 kilo. Okay, so nanti kita akan riliskan lah. Tapi siapa yang sempat, kalau nak tukar, dia boleh tukar. So rupa dia lebih kurang sama je. Okay. Alright, itu saja. Sekian, terima kasih.